Keajaiban Buenos Aires 1996. Keajaiban saintifik terbesar zaman moden. Dan ia berlaku di Buenos Aires di bawah pengawasan Uskup Agung ketika itu George Bergoglio, yang hari ini kita kenali sebagai Paus Francis. Apa yang berlaku? Okey, sebuah hosti dicemari dan diletakkan dalam segelas air supaya larut. Selepas 8 hari, hosti langsung tidak larut. Ia bertukar menjadi sekeping tisu yang berdarah. Saiznya lebih besar daripada hosti asal. Dan ujian saintifik pun dilakukan. Tanpa bias, Dr. Ricardo Castanon Gomez menghantar sampel tersebut ke makmal di New York tanpa memberitahu bahawa ia berasal dari hosti untuk mengelakkan sebarang bias agama. Dan setelah melalui ujian makmal, keputusan yang mengejutkan, keputusan makmal tersebut mengesahkan bahawa ia adalah tisu otot jantung manusia. Tepatnya, myokardium dari ventrikel kiri. Bahagian jantung yang bertanggungjawab mengepam darah. Di mana lebih mengejutkan lagi, tisu itu berada dalam keadaan keradangan yang mengandungi sel darah putih yang masih hidup. Ini bermaksud jantung itu masih hidup ketika sampel diambil dan ia menunjukkan tanda tekanan yang melampau, trauma hebat, seolah-olah pemiliknya dipukul teruk di dada. Di mana keadaan inilah yang dialami Yesus ketika ditangkap.